Datuk Gong, dewa Melayu yang dipuja orang Cina. Pernah nampak tokong kecil bawah pokok besar? Selalu ada colok dan patung lelaki tua pakai songkok? Ini bukan tokong Cina biasa. Ini Datuk Gong. Yang peliknya, Datuk Gong ni sebenarnya roh orang Melayu yang dah meninggal dunia. Tapi ia disembah oleh orang Cina. Mereka dijadikan sebagai dewa. Pada zaman British, ada orang Melayu yang dihormati, iaitu seperti pegawai kampung, pahlawan, bomoh dan guru silat. Apabila mereka meninggal, orang Cina percaya roh mereka kuat dan boleh beri perlindungan kepada mereka dan juga bagi luck. Jadi, mereka bina tokong kecil dan sembah roh datuk ini sebagai penjaga kawasan. Tapi, dengan cara sendiri. Ada colok, ada makanan dan kadang-kadang dihidangkan juga arak. Walaupun roh tu asalnya orang Islam. Fenomena Datuk Gong ni unik sebab ia ialah gabungan budaya Melayu iaitu Amenisme, iaitu budaya menyembah Datuk Keramat dikubur dan kepercayaan Taoisme orang Cina iaitu penyembahan dewa tanah. Tapi ada juga orang Melayu yang rasa ini satu bentuk penghinaan. Jadi, adakah Datuk Gong ini simbol keharmonian budaya ataupun sebenarnya ia satu kesalahan kepercayaan yang patut dielakkan?